Pekebun kecil dan penoreh getah, permohonan bantuan musim tengkujuh untuk tahun 2026 dah dibuka. Jom kami share cara mohon. Sebelum tu, untuk pekebun kecil, pastikan anda warga negara Malaysia, berdaftar dengan RISDA, ada jumlah keluasan milikan tanah antara 0.1 hingga 4.0 hektar, pemilik tanah yang sah, menyertai banci pekebun kecil getah 2023 RISDA dan ada PAKJ yang masih sah masa buat permohonan. Untuk penoreh pula, pastikan anda warga negara Malaysia, berdaftar dengan RISDA, menoreh di lot berkeluasan 0.1 hingga 4.0 hektar, dapat pengesahan pemilik tanah atau wakil yang sah dan wajib ada kad PAKJ yang masih sah masa buat permohonan. Anda boleh mohon secara online di portal Pekebun Kecil RISDA atau isi borang permohonan dekat mana-mana pejabat RISDA terdekat. Sediakan juga dokumen berikut untuk kategori pekebun kecil. Pause untuk tengok lama sikit. Yang ni pula dokumen untuk kategori penoreh getah. Cepat mohon sebab permohonan buka hingga 30 September 2026 sahaja. Kalau lulus, anda akan dapat bantuan start November 2026 hingga Februari 2027. Share video ni dekat kawan pekebun dan penoreh anda. Okey? Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cari dekat semak.ecentral.my sekarang.